yang ada kesepitan rezeki, yang ada rezeki yang tidak lancar, yang kata orang ada rezeki hanya lepas patut di tangga, lepas bayar kereta, lepas bayar rumah sewa, lepas bayar road tax, insurans, lepas pada bil air, api, telefon, tak ada lah rezeki lain, habis lah. Jadi kepada yang bertanya, amalkan sembahyang sunat duha setiap hari, paling kurang 2 rakaat. Nak molek buat 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Tapi ada setengah pendapat 4 rakaat tu dengan 1 salam. Jadi boleh beramal sembahyang sunat duha. Okay, yang kedua, amal baca ayat surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Sampai habis. Amal baca 7 kali lepas waktu subuh. Lepas tu amal zikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Mughni, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattahu, Ya Alim. Ulang. Ya Allah, Ya Mughni, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattahu, Ya Alim. Asma Husna. Nama-nama Allah, 99 nama Allah. Ya Allah, Ya Mughni, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattah, Ya Alim. Baca zikir amal sebanyak berapa? Amal sebanyak 77 kali. 77 kali Kamu tanya pula apa Ustaz 77 kali. Hal ni saya teringat satu amalan tu guru saya dah. Tapi ada setengah orang dia amal 101 kali. Boleh pilih. Nak amal 77 pun boleh, nak ambil 101 kali pun boleh. Ya Allah, Ya Mughni, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattah, Ya Alim. Amal waktu bila? Sama juga waktu pagi, waktu duha. InsyaAllah. Cubalah amal tu. Dan yang terakhir, kepada yang bertanya ni, kaat sangat rezeki, payah sangat rezeki, nak suruh lacur semula, nak suruh murah rezeki, amal sedekah waktu pagi. Cuba amal gini, saya ajar okay, kepada akak yang bertanya, akak cari duit not RM1, duit not RM1, 41 keping. Cuba buat mana ni? Duit not RM1, duit RM1, duit RM1, not 41 keping. Okay, duit tadi, kak doa dengan ayat yang saya sebut tadi. Ya Allah, Ya Mughni, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattah, Ya Alim, 101 kali. Lepas siap doa tu, zikir tu, lepas siap zikir tu, kat sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas sembahyang hajat 2 rakaat, tugas akak setiap hari amal sedekah waktu pagi. RM1 sehari. 41 hari kak buat. Buat 41 keping tadi, dia akan jadi 41 hari setiap waktu pagi. Jangan tengah hari tak jadi. Dia panggil sedekah awal pagi. Kak kena amal sedekah awal pagi, RM1 sehari, 41 hari. Hak kita minta 41 keping tadi. Kak cuba buat lagu. Hak RM1 ni, mesti orang tanya, Ustaz, nak bagi ke siapa? Kalau ada jiran-jiran kak yang anak susah, bagi ke dia. Kalau